cara buang tahi udang. Saya tahu walaupun bendanya bunyi macam remeh, tapi korang tahu tak, ramai sebenarnya belum tahu cara dia. So, saya ajar korang cara untuk kita buang kulit udang tanpa perlu kopek dia punya kulit. So, first of all, korang nampak tak ni, line ni? So, saya suka ambil dekat sini lah. Ataupun dekat sini lah, senang sikit. Okay, korang nampak tak tu? Mula kita pegang dia macam ni. So, korang kena tarik dengan berhati-hati ya. Itu tahi dia dah keluar dah. So, as easy as that. As easy as that. So, korang tak perlu pun buka kulit dia. Tahi dia pun dah terkeluar. Korang cuma perlu gunting saja. Saya tunjuk cara. Gunting saja muncung, gunting saja belakang. Siap. Ini kalau kita nak masak pasta, kita boleh terus masukkan udang ni. Macam ni. Kena buang muncung dia sikit. So, tak adalah udang korang kecut. So, itu cara dia. Lepas tu ada yang tanya nanti, belakang tu nampak macam ada lagi lah tahi. Okey, kalau ada belakang ni lagi, awak korek lah pula kat bahagian hujung ni. Tapi, usually, korek lah sikit. Dia dah tak keluar dah lah. Sebenarnya maksudnya dah tak ada dah. Dekat ujung ni je. Ni bukan lah. Just kotoran-kotoran dia. Nampak? Dah tak ada dah. Ni cuma kotoran-kotoran dia saja. So, kalau korang guna cara ni, teknik ni, InsyaAllah bersih lah. Cara dia senang, saya tunjuk sekali lagi ini tadi kita ambil kat tengah ni kan. Ini saya try ambil hujung pula. Yang penting korang cocok ke dalam sikit macam ni. Sebab tahi udang ni dia akan berada dekat bahagian atas. So, bila korang cuba untuk tarik dia keluar. Okay. So, nampak? Okay lah. So, pandai dah bos. macam tu lah. So, rupanya staff saya masih tak tahu cara nak buang kulit udang. Tahi udang. Walaupun dah lama dah masuk kitchen, korang tak tahu lagi cara dia. So, that is all. Udang dekat food pot semuanya dibuang tahi ya. Okay, korang? So, boleh makan tanpa was-was. Berdatang food pot.